Menyesal ke kahwin ataupun best ke kahwin, mak akan selalu cakap, benda tu best lah. Tapi dia datang dengan package lah, takkanlah datang best je kan. Betul. Dia akan datang dengan sisi-sisi yang berbeza yang lain. So, apa kriteria-kriteria yang you nak tentukan whether you nak kahwin ke tak kahwin, adalah kena bersedia. You kena bersedia. Orang yang bersedia insya-Allah dia boleh menjalani, kesukaran-kesukaran tu. Contoh kan, I bagi satu contoh. Let's say, waktu mula dapat anak pertama kan, tentang waktu anak pertama ni dia macam ada, I tak tahulah, kita bukannya pilih kasih, tapi anak pertama tak tahulah kalau pun setuju ke tak. Tapi anak pertama ni dia macam, sebab dia anak yang lahir dalam keadaan kita suami isteri yang masih struggle. Orang selalu panggil nama dia adalah anak eksperimen. Anak eksperimen, Anak betul. eksperimen. Anak pertama, anak kedua dan ketiga, saya ada 3 orang je anak. Anak pertama ni dia ada some special spot kat dalam hati, bukan disebabkan anak lain kita tak sayang, anak lain sayang juga, memang sayang sama. Cuma sebab dia lahir dalam keadaan kita, satu kita tak ready, tak ada ilmu, financial tak stable.